Puteri melambai tongkat dongengnya, cepat buat buku masakan super, mengikut langkah di atas. Ia tidak mengambil masa yang lama untuk membuat kek yang cantik, dan dia juga menyembunyikan cincinnya di dalam. Tunggu pengawal membawa pulang kek ke istana. Putera raja seperti roh jahat yang dijelmakan semula, serigala. Tidak lama kemudian saya menjumpai cincin di dalam kek. Pada masa ini, jiwa kulit keldai melayang. Jiwa putera raja segera tercabut. Mereka berdua hidup bahagia seperti ini. Tetapi ini bukan peristiwa sebenar. Dan kerana jiwa putera raja telah lama tiada dari badan, nyawa sudah menjadi taruhan. Didiagnos oleh doktor diraja. Saya membuat kesimpulan bahawa ini adalah mabuk cinta yang legenda. Satu-satunya penyelesaian. Biarlah dia berkahwin secepat mungkin dengan orang yang dia sayang. Kemudian, di bawah pemeriksaan balas oleh raja dan permaisuri, putera raja kemudian perlahan-lahan mengeluarkan cincin itu. Mendakwa orang yang boleh memakai cincin itu ialah isterinya. Maka baginda mengeluarkan titah. Biarkan semua wanita di negara ini datang ke istana dan mencuba mereka. Gambar ini sungguh indah. Saya benar-benar mahu memandu ke tapak untuk melihatnya. Bercakap tentang kereta, saya telah membeli belah untuk kereta terpakai Gwazi sejak kebelakangan ini. Membeli BYD Han. Ia hanya berharga lebih daripada 90,000. Kereta baru kini lebih murah daripada biji tembikai. Membeli barang terpakai adalah perkara yang sangat baik. Akan ada berpuluh bilion subsidi untuk benih tembikai pada akhir tahun ini. Anda boleh membeli Mercedes-Benz, BMW dan BYD Gwazi dengan lebih daripada 50,000 yuan. Setiap kereta telah menjalani pemeriksaan profesional rasmi. Ia boleh dibuka selama 3 hari. Jika anda mempunyai kereta lama, anda boleh meletakkannya untuk dilelong. Hanya biji tembikai pada kereta terpakai. Orang yang betul akan menjadi isteri putera raja. Selepas mendengar berita tersebut, perempuan semua memerah otak. Ada yang meletakkan ubat pada jari. Ada yang hanya menggunakan mesin untuk menghancurkannya. Saya hanya berharap jari saya akan menjadi lebih nipis pada masa itu. Tidak lama lagi hari itu akan tiba. Semua wanita di kota itu berkumpul di istana. Tetapi ia mengambil masa 2,5 hari. Tiada siapa yang pernah berjaya menyarung cincin itu. Tepat ketika raja hendak berputus asa, putera bertanya, "Mengapa saya tidak melihat keldai itu?" Pada masa ini, Donshpi datang perlahan-lahan. Putera Hyaohin menyarungkan cincin padanya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tepat. Kemudian kulit keldai itu ditanggalkan. Pakai baju puteri. Berseri lagi. Kedua-duanya mengadakan perkahwinan besar di istana. Hari perkahwinan, peri dan raja juga datang dengan helikopter. Tahniah kepada puteri kerana menemui kekasihnya. Dan raja juga mempunyai cinta sejatinya sendiri. Skim peri menjadi sebab mengapa dia cuba segala cara untuk menghalang puteri daripada berkahwin dengan raja. Ini kerana saya mempunyai minat pada orang lain. Walaupun begitu, jangan tangguhkan mereka juga. Jalani hidup bahagia tanpa segan silu. Mengikut catatan sejarah, setiap gadis kecil bermimpi untuk berkahwin dengan ayahnya. Kerana di mata anak perempuan